Okey, siapa-siapa lagi ke? Nak kongsi? Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan. Saya Rosli, Johor Bahru. Okey, Ali. Ya, okey, saya pergi 2013 pergi umrah. Okey. Okey. Lepas 2018 dengan izin Allah saya telah bermimpi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Alhamdulillah. Jadi saya dapat guru saya kata kau ingat ke wajah dia? Saya ingat wajah baginda sampai sekarang. Okey, alhamdulillah. Baginda senyum, baginda senyum. Tapi ada kala-kala sebelum ni ada baginda serius, ada baginda dengan muka wajah sedih. Aha. Tapi saya rasa Rasulullah sangat dekat insya-Allah dengan kita semua. Dengan izin Allah. Dengan Memang Rasulullah dekat dan semua. Bila kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selawat dan kita selawat satu selawat, malaikat Jibril akan bawa pada Rasulullah sallam, ya Rasulullah si anu dia berselawat ke atas engkau. Dan Rasulullah tanya siapa mak dia, siapa ayah dia. Nama mak kita dan ayah kita akan disebut depan Rasulullah sallam. Bayangkan tu semua. Kalau nama mak kita disebut depan Tuan Agung, depan Sultan pun kita dah rasa lain dah. Ini apa hmm, lagi? Apa lagi Allah Taala beritahu, wahai Muhammad lah, kalau bukan kerana kau, ah, kalau bukan kerana kau, aku tak jadi alam ni. Tu hebat Nabi Muhammad SAW. Itulah. dan satu lagi Ustaz, saya berdoa dapat bermimpi baginda lagi dan dapat kalau ingat izin Allah dapat berjumpa baginda cara Yakazah kalau pergi ke Okay, Mekah InsyaAllah. Semoga insya-Allah. dapat. Semoga dapat. Itu rezeki. Amin amin. Amin amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insyaAllah.